Okey, bos mana bos? Ada kat depan tu. Jom, abang jumpa bos ah. Abang pening ah. Nah, Mat. Bang, Ya, Mat. nah, pegang mic. Aku dapat satu kontak daripada customer. Dia bertanya kan, macam mana nak claim sekiranya kalau kereta tu kereta sewa? Nak claim kereta sewa. Kalau nak claim kereta sewa, dari segi tuntutan memang tak boleh. Insurans pasti akan reject dan insurans akan buang fail tu. Owner tak akan dapat apa-apa bayaran pampasan daripada insurans. Faham tak kat sini? Faham? Tapi selalunya sebelum insurans nak reject claim tu, insurans akan buat siasatan yang dipanggil ODI. So, bila dah kena ODI, insurans ataupun adjuster dapat bukti-bukti yang menyatakan kereta tu adalah kereta sewa, insurans pasti kes tu insurans tak akan bayar ataupun insurans akan reject je claim tu. Maksudnya dekat sini sekarang ni, owner memang takkan dapat buat claim lah. Owner takkan dapat claim apa-apa pun daripada insurans. Dan untuk kiraan sewa dia kepada orang lain, itu adalah satu kesalahan dari segi proses tuntutan. Okey, faham. Jadi kalau kereta tu masih lagi berhutang? Kalau kereta tu masih lagi berhutang, insurans akan berlepas tanggungjawab. Tunggakan hutang itu adalah antara tunggakan owner kereta dengan bank. Bank tak nak ambil tahu. Bank cuma tahu pinjaman yang dia telah beri, owner kena bayar balik. Sampai habis. Kalau katakan tunggakan hutang dia tu RM20,000, owner kena settlekan juga RM20,000 tu. Tak kisahlah nak bayar secara bulanan ke, nak bayar micro installment ke, itu bank tak nak tahu. Cuma malangnya dekat owner hilang kereta lah. Jadi memang tak ada pilihan lain lah. Tak ada pilihan Tak ada lain. cara lain lah. Tiada cara lain. So kalau macam tu, kena call balik lah owner ni. Kau kena call owner tu dan explain kat dia. Cuma cakap dengan dia, aku doakan semoga urusan dia tu dipermudahkan, Mat. Okey, baik. Eh? Okey bang. Alright. Faham bang. Terima kasih bang. Okay, Roger, Mat. Baik.